Sekejap Pak, saya jumpa bos. Beritahu bos kita nak balik raya dah kan. Sekejap Pak Bos, Assalamualaikum. Salam. Call mak saya nak minta izin dulu bos. Nak balik kampung, nak beraya dah ni. Nak raya dah ke? Dah nak raya bos. Saya dua ni kita nak raya dah bos. Ni mak dah call-call kat kampung, rasa rindu nak jumpa. Bos tak balik raya ke? Aku banyak kerja lagi ni. Tak boleh macam tu bos, kerja-kerja juga. Raya ni setahun sekali je. Ni je masa kita ada, nak luangkan masa dengan keluarga. Tak ada duduk raya sikit ke untuk saya? Bawa balik untuk mak. Boleh lah buat belanja-belanja Nanti sikit. kau sign lah kip-an kau. Nanti saya bagi kat bos Ingat bos kerja-kerja juga. Raya setahun sekali je bos. Selamat raya bos Okey, elok. selamat raya. Elok-elok. Baik bos. Gerak. Hey bos. Eh. Hello, balik dulu. Okey. Okey, elok. Oh, sampai nanti ni bos. Tu juga pun orang cakap tu. Kalau aku tak balik sekarang, bila lagi? Nama aku Farhan. Dulu, aku macam orang lain juga. Tamat je sekolah, terus masuk uni untuk belajar dalam bidang engineering sains. Cuma, itulah, aku tak berapa minat dengan kos ni sebenarnya. Sebab aku lebih suka berniaga. Lepas habis kelas je, mesti akan start mencari peluang untuk jual top up dekat kawan-kawan. Banyak aku buat kawan dengan cara berniaga ni. Sampailah satu hari tu, nama aku dipanggil. Saya kata nak jumpa saya. Memang saya nak jumpa kamu. Result kamu ni teruk sangat Farhan. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk je. Pening tau, apa lagi yang boleh saya tolong kamu? Sem ni sem yang last. Sem lepas, sem sebelum tu, semua kita dah duduk sama-sama dah. Heart to heart macam ni, dia beberapa kali je boleh Farhan. Sem depan dah tak ada dah. Sebab kalau sem ni kamu macam ni, sem depan, kamu kena extend tau. Saya cuba tolong kamu. Result kamu ni makin lama makin teruk. Subjek yang paling teruk sekali, paper saya. Saya tak boleh nak fokus. Tak boleh fokus kenapa? Kamu student. Fokus kamu study saja. Tak payah fikir benda-benda lain. Tak payah dengar benda-benda bukan-bukan. Semua tak payah fikir. Fokus pada study. Result kamu ni. Woi, Pan! Woi, kau pergi mana? Aku nampak kau keluar daripada bilik selani tadi. Ada apa? Aku nak balik kampung. Aku tak sambung dah tadi. Tak sampai belajar? Kenapa? Result aku teruk lah. Kalau aku nak sambung belajar, aku kena extend. Aku mana ada duit? Gelap masa depan kau bila tak ada sijil ni. Kau siapa yang nak tentukan? Long, Ya, Tok. beritahu Mama nak ni berhenti belajar Nantilah beritahu Mama. Hello, Assalamualaikum. Long, Tok kata Long dah berhenti belajar dah, betul ke? Long, Mama nak cakap kat Abah macam mana ni? Abah tak tahu lagi. Kalau Abah tahu tu, jenuh lah. Boleh lah, tolong sikit. Lu makan apa lah, kau belajar, tempat belajar tu. Bang, Alung tu tak belajar lah, Alung. Sekarang. Kamu berhenti belajar? Amah? Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alung, kenapa Alung berhenti? Alunglah harapan mama dan abah. Sepatutnya Alung menjadi contoh pada adik-adik lain-lain. Aku akhirnya pulang ke kampung. Duduk dengan nenek aku. Hari-hari aku keluar cari rezeki. Kerja aku jual SIM card, COD sana sini. Kadang jual benda lain juga. Asalkan ada kaitan dengan internet. Tak kira panas, tak kira hujan. Dari langit cerah sampailah matahari tidak kelihatan lagi. Aku tetap kayuh juga untuk mencari rezeki. Kerana apa aku buat ini adalah sebab semua atas minat aku sendiri. Sampailah suatu hari aku dapat panggilan daripada rakan alam maya aku. Hello, bang. Saya dah sampai dah stesen minyak yang nak jumpa tadi. Asal pula tak jadi bang? Saya datang jauh ni. Bang. Tak
Datang dah jauh-jauh, minyak lagi. Halo. Tengah COD singkat? Hah? Kerja KL? Aku sendiri tak pernah sangka yang aku akan duduk KL dan mencari rezeki di sini. Kat sinilah tempat di mana aku belajar apa erti kehidupan berniaga yang sebenar. Hello. Hello, Long. Again. Hang tak balik ke raya ni? Mama abah duk tanya ni pasal hang ni. Tak balik kot. Mereka semua pakat duk rindu lah dekat hang. Lama dah hang duduk kat KL tu. Kerja banyak ni. Order pun banyak. Kalau boleh raya ni hang balik dah nah. Itulah raya pun mana sempat. Kena post banyak benda ni. Singkat ni dah tengah banyak pula. Tak apalah. Kak I nak tolong Mama ni. Prepare untuk raya. Nanti kau cakap je lah dengan Mama. Tak balik kot. Nanti-nantilah kot. Nak kena balik raya ni. Woi, tunggu. Bang, agak Along balik dah raya ni. Tak tahulah, dah 3 tahun tak balik. Tahu. Siapa dia tu? Siapa dia tu? Siapa pula tu? Assalamualaikum. Bah, minta maaf lama tak balik. Okay. Wah. Waktu ni aku sedar yang masa tak boleh dibeli ataupun dijual. Begitulah kisah aku sendiri. Seorang hustler yang tahun demi tahun aku kerja di KL. Belajar dari kosong, jatuh bangun sendiri. Kadang kita lupa akan insan yang sentiasa menunggu kepulangan kita untuk menyambut Syawal bersama. Jadi, untuk tahun 2026 ini, aku akhirnya pulang untuk beraya bersama keluarga. Bukan lagi budak yang dulu sesat dalam bayang-bayang hidupnya, tapi seseorang yang akhirnya jumpa cahaya dan jalan dia sendiri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.